Alright guys, hello Vietnam. Kita dah sampai finally, Alhamdulillah. Flight 2 jam, rasa macam sekejap gila. Letak kepala sekejap pun tahu-tahu je dah sampai rupanya. Okay, kita akan start our journey, our itinerary for today. Kita akan masuk check in, check out check out flight. Kita akan check out flight dulu. Lepas tu kita akan ready untuk naik bus pula guys. Ini semua muka-muka yang dah ready untuk nak jalan-jalan pula guys. Okay, we'll go next pula. Hey! Last from me. This is from Vietnam. Ciao let's go! Xin hao Vietnam. Kita sampai. Hai, lambai-lambai. Hello. Apa masalah kita sekarang ni? Kenapa kau monyok macam tu? Tak ada masalah kita sekarang ni. Kita nak pergi apa next week? Kita nak pergi Bentan. Tapi masalahnya bas tak ada lagi. Tadi dah ada, tapi penuh. Kita kena tunggu next trip pula. So sekarang ni kita macam teragak-agak sikit lah. Tadi siapa panggil tadi? Tak, kita dah tengah chaos. Pasal ada satu Minah tengah chaoskan lagi keadaan. Itulah. Bila dia chaos, jadi malam chaos ini. Ku terasa sepi, tak mau sendiri. I need you with me. Nak ke tak nak, panas ke sejuk ke, memang kita kena tunggu bas. Inilah cabaran kita boleh travel. Tak kira panas ke sejuk ke, memang kena hadap. Okay? Kita tak boleh apa orang itu give up. Weh, kata semangat. Gila tu. Kita tak boleh give up. Gila tu dua. Lagi gila. Respect tu. Dua spek baik. Kamera tolong pen Dua spek. Dua spek. Alright, finally guys, dah bas kita pun dah sampai. Apa tunggu lagi? Let's go, kita ke Bentan Market. Let's go guys. Kita sekarang kita sekarang ni dah naik bas dekat dalam bas 152 dan kita menuju ke Bentan Market. Nampaknya suasana dekat sini macam dekat Malaysia, tapi lebih agresif lah. Dan cara diorang driving tu memang sangat. Dan aku boleh cakap apa-apa je sebab diorang tak faham pun kan. Tapi well, it's a new place. Cuk, crowded gila. Betul, crowded ni. Macam mana Ahmad nak masuk? Gila ni. Begitu tak dapat Okay, so tempat dia kecil tapi kereta banyak. Nampak sangat-sangat lah. Wow, lain macam ni sini. Tak apa, kita tengok lepas ni kita sampai macam mana. Tapi kawasan dia lawa. Not bad. Kita after this lagi. Alright, stay tuned guys. Okay guys, sekarang kita dah sampai di Bentan.
Okay, sekarang ni kita nak berjalan. Kita nak jalan-jalan dulu. Kita check in ke apa Yun? Bertiga. Sekarang ni lambat. Kita macam awal sangat ni kan. Awal 10. Kita ada 5 jam lagi untuk kita nak. Apa aktiviti kita awal? Sebenarnya aktiviti awalan ni adalah kita expect dekat kita punya airport tu akan lama. Faham. Tapi tiba-tiba macam tak ada apa-apa pun. Memang kosong. Kosong Kan, sangat. tak ada kan? Tak ada masalah. So, kita dah jimat masa lah. Kita Terlalu banyak. Kita boleh berhuha-huha lah. Kita boleh huha-huha pun panas kan. Jadi sebenarnya itinerary start lepas kita dah masuk hotel. Tapi 2 jam je tadi. oi. Okay. Saya ada plan. Apa dia? Apa kata kat Malaysia kita dah pernah cuba. Okey. Cuba dekat situ pula. Nyanyi lagu apa weh? Okay, kami akan berbincang dulu macam mana pergerakan kita. Betul. Jadi kita akan bagi tahu semula lah nanti. Okey. Betul. Tolonglah jangan skip video ni. Stay je. Stay je. Tengok kita ada aktiviti yang menarik lepas ni. Alright. Stay tune. Stay tune guys. Okay, pun ready pun. Puan. So guys, tadi kita orang cakap ada plan kan, tapi kita orang dah ubah sikit. Kita nak terus ke hotel, nak letak bag dulu. Sebab penat, banyak nak kena bawa, kita nak jalan banyak. So kita nak kurangkan beban sikit. Kita ke hotel dulu, letak barang, chill-chill kejap, baru kita sambung ke next activity kita orang. Let's go! Dia baru lepas. Benda ni menarik. Tak, saya tak boleh baca. FOO. Dia ambil satu. Lepas tu nak dia bagi tu satu kan. Bersama kamu aku. Cepat buka, aku nak tengok panas sangat ni. La ilaha illallah. Apa ni? Baru sebab dia ni. Tidak gitu. Dam. Ejen. Nak ketuk habuk tak? Ketuk habuk. Aircon.